At least 21 houses were gutted by an inferno at Kananveng, North AOC in Imphal West last night. Some residents of the locality said they saw a huge ball of fire engulfing a house at Kananveng at around 9 p.m. and the fire soon spread to neighboring houses and other structures. Although the exact cause or origin of the fire could not be ascertained till the time of filing this report, some local residents said that the inferno might have originated from electric short circuit. They said they heard sparkling sound of electric short circuit from a kacha house before a ball of fire engulfed the house. Asi aku ini lekai pun kita part mana nak pendari bese. Aku ini tabung yum khara. Ada ini Nepali yum khara, Muslim yum khara. Asi dan yang boleh ini bese. Atau pun jati aku ini macam itu even aku lekai juga lagi bese. Pun lagi bese just aku ini tabung ini. Ada ini Muslim ni Nepali ni aku khara nak ni boleh ini. Ai atu sarang nak aku ini thua yang muda ni na. Siapa semua muda aku lekai kan nak honori ni dah. Amoy sa ambil yum khara itu. Ada aku ini silai ni ba. Kanam benga thang nari ba area sini tum rehat ada. Kosai amu kau lo topa kan menang hudre ba sini. Mungkin aku ni semua kanap pa hangbakan namun harai sini. Short circuit lagi mai se sagat pun nanti mungkin kemana mungkin kerana nanti harai ko. Adu ba asing ba kemana saya ino hado kau detail saya habang amde. Kali kalau maning dah uti kanan ben harai so aku thang nari ba video game lagi se mungkin video sibai sini so kan ngak sen laga lagi macam ni lah. Short circuit lagi so orang biar hendak kucing rekan saya ba poche. Yang saya pun ingin baca tentang tadi apa. Kalau jumpa pada apa sih apa yang saya terbaik itu kan dapat juga dapat kan dulu sesuatu itu kita masih bertahan video dari saya boleh nak publish bersikap nawaran ini news import.